Kenapa orang yang solat masih lagi dia buat lagi dosa, dia buat lagi maksiat? Sebab dalam solat dia belum ada keikhlasan. Dalam Nabi solat SAW sebut, Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang ucap la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan masuk syurga. Sahabat tanya kat Nabi, wa ma ikhlas wa? Apakah ikhlas la ilaha illallah ni? Kata Nabi SAW, an tahjizahu an maharimillah. La ilaha illallah akan cegah satu orang daripada lakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Jadi salat pun macam tu juga. Allah beritahu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat akan cegah satu orang daripada lakukan perbuatan fahsyak dan munkar, perbuatan keji dan kemungkaran. Tapi kenapa masih dia buat lagi? Kerana salat dia tak betul. Jadi kalau dia betulkan niat dia dan dia betulkan salat dia, sehinggalah datang ikhlas dalam salat dia, Allah akan jadikan salat dia sebagai asbab untuk dihindar daripada maksiat. maksudnya kalau betulkan niat tu, maksudnya bukan solat untuk. Yang pertama, kita salat untuk siapa? Kerana Allah. Yang kedua, kita usaha untuk betulkan bacaan kita dalam salat, dan kita usaha untuk datangkan tawajuh dalam salat. Faham. Jadi saya nak kena check lah salat saya. Ustaz pun nak kena check tak lah? Mesti ya. Allah Maha Kuasa, makhluk langsung tak kuasa. Tak ada kuasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.